Kat ni dik? Hari ni kita kat mana? Hari ni kita di bus stop. Bus stop. Kita buat apa kat bus stop? Untuk ambil alian Nuhah. Mana je? Pada saya. Sayang sangat ke awak dengan kakak awak? Boleh lah. Boleh lah Okay, guys, kita akan bantu. Awak excited tak? Nak jumpa kakak awak? Entahlah. Kenapa entahlah pula? Awak bukan rindu Alia ke? Mana ada? Ya je? Ya. Tipu. Mana ada? Ish. Awak rindu dia kan? Tak. Yelah, tak mengaku pula. Tak nipu. Cakap. Nak cakap apa? Cakap apa tu? Awak nak cakap apa? Tak ada apa. Tak ada apa-apa? Di sana jom. Mari kita. Cepat. Ya, bos. Bos lagi. Cepat. Nampak tak? Sini nampak view dia. Okay. Inilah bus stop Segamat. Bus stop Segamat. Kalau dulu, inilah antara sebelum adanya semua benda Allah ni, inilah antara penghubung yang ada dekat Segamat ni. Yang dekat dengan jauh. Bus stop Segamat. Lama ke tunggu Alia ni ya? Patutnya dia yang tunggu kita. Bukan kita yang tunggu dia. Pasal ni tak sampai-sampai lagi nampak ni. Dah duduk lah. Tak tahulah tu bas apa. Bas dia kot. Biasa nanti kalau dah sampai dia call lah kot. Ni tak tahu kenapa ni. Kena cari tu kat mana. Dia tak segambar. Dia dah gerak. Dia dah gerak. Depan. Tekan di bawah ni. Tu. Traffic light. Dia dah nak sampai. Apa dik? Alia dah nak sampai. Adik ni. Macam bukan je. Kan? Ya. Macam bukan je. Jagi kot. Stop it. Stop the car. Benda. Tunggu je lah. Tak apa. Bas tu dah nak gerak dik. Silau. Ni lah. Tengok budak ni. Malu-malu pula. Cak.
Cak. Kelamaan. Tunggu Alia. Kelamaan. Kan? Kan ni kan? Tu lah. Lama now. Dah nak sampai dah. Tapi tak tahu bas ni mana. Oh, malam. Oh, ni aku. InsyaAllah. Ni aku. Ha. Tahu? Semua orang tunggu bas. Alah, tapi nanti pintunya hadap sana. Kena pergi sana. Pintu ni hadap sana. Pergi sana. Dia macam ke sini je. Okey. Ha, ngam-ngam. Ngam-ngam. Firiat. Tepi. Pilih. Ha, dah nampak dah warna pink tu. Dah nampak. Tapi gamat. Ha, tu. Oh, betul lah. Ni lah. Tu. Akhirnya. Sampai. Nah, seronok naik bas. Perasaan saya sangat mendebar-debar. Saya takut tak sampai sekamat. Dan saya takut salah bas. So, Jadinya dalam bas tu saya subhanallah. Harap-harap betul lah. Okey, itu saja video kita pada hari ini. cepat. Dan itu saja video kita pada hari ini. Jumpa di hari minggu depan. Bye-bye.